Tuan-tuan, salah satu keajaiban bila menabung emas dengan ilmu, kita mula rasa tak selesa dengan hutang. Hutang akhirnya akan lansai satu persatu. Bagi sesiapa yang nak settle hutang hasil menabung emas, saranan Tuan Zulkifli Syafiee, mulakan dulu tabungan emas melalui akaun EmasCap dengan bajet serendah RM100. Ini adalah paling mudah dan paling murah menabung emas. Mulakan dulu bajet kecil untuk belajar dan faham tentang emas. Baca buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Dua buku combo ini cara paling mudah untuk faham asas simpanan emas. Cara tingkatkan tabungan emas dan bebas masalah hutang. Emas tak membawa apa-apa makna tanpa ilmu. Menabung emas ikut bajet, bukan ikut harga emas. Contohnya, bajet RM200 sebulan. Berapapun keadaan harga emas, top up saja RM200 ke dalam akaun EmasCap. Paling baik, menabung melalui akaun Gap Auto Debit supaya menabung dengan lebih konsisten. Letakkan target tutup hutang satu persatu, 2 tahun akan datang. Buat masa sekarang, fokus menabung saja dulu. Kalau nak tutup hutang lagi 6 bulan, ia kurang sesuai. Harga emas ada turun naik dalam jangka pendek, tapi confirm naik dalam jangka panjang. Kemudian, join program-program edukasi emas dan kewangan yang dianjurkan oleh G100 Network. G100 Network adakan banyak program secara percuma kepada penyimpan-penyimpan emas. Ingat prinsip paling penting. Bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu. Kalau nak tingkatkan tabungan dengan cepat, nak bebas hutang, bahkan kaya raya hasil tabungan emas, pastikan menabung dengan ilmu. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Saya adalah dealer aktif Fabrico di bawah rangkaian G100. Sila DM saya untuk saya bantu dengan pendaftaran secara percuma. Terima kasih.